Langkah pertama, kita ambil air dalam cawan tu, kita tuang dalam bekas. Okey, agak-agak tak perlu banyak sangat. Kemudian kita ambil sabun. Cikgu gunakan sabun mencuci pinggan yang biasa ni. Okey, kita letaklah. Okey, banyak boleh supaya senang kita nak buat buih tu kan. Okey, kita kacau air ni. Kacau lah dengan sudu ke. Cikgu gunakan berus lukisan je, mudah untuk buat dia punya buih tu kan. Kacau lah seberapa lama yang boleh untuk menghasilkan buih yang banyak. Okey, bila buih tu banyak, lagi senang kita nak buat halaman menggunakan cat poster. Okey, langkah berikutnya kita ambil cat poster yang cikgu dah bancuh ni, dia cair sikit lah supaya senang kita nak titis dalam kita punya air sabun tu kita titis atas buih-buih yang banyak tu. Okey, kita mulakan dengan warna merah. Okey, seterusnya kita ambil warna biru. Lepas tu kita buat warna kuning pula. Okey, sebenarnya tak kisah mana-mana warna dulu pun boleh. Nak biru dulu ke, kuning dulu ke, terpulang pada minat masing-masing lah. Okey, 3 warna yang kita guna ni adalah warna asas. Warna yang biasa kita tengok, warna prima yang ada pada bendera Malaysia kita. Okey, anak-anak, okey, titis macam tu je, mudah je. Letak-letak macam tu. Kalau boleh jangan letak setempat kita susunlah sikit. Walaupun corak yang kita akan hasilkan ni corak tidak terancang, tapi sebelum tu kita titis tu kita agak-agak lah, kita letak secara berterabur kan. Jadi efek tu nanti dia akan lebih menarik lah. Okey, siap kita titis cat poster ni. Kita ambil kertas lukisan. Biasanya kertas lukisan ni dia tebal sikit. Kita letak kertas lukisan ni atas buih tu kita terap ataupun kita layangkan dia atas buih tu. Macam kita menyapu dia lah, bagi dia rata atas kertas tu. Okey, nampak dia punya kesan yang terhasil tu okey, nampak kan? Cantik tak? Okey, kalau rasa tak puas hati mungkin kita boleh tambah lagi. Kita tutup pada ruang-ruang yang putih tu okey, boleh tambah. Kalau nak tambah, tak nak pun tak apa. Okey, ni cikgu dah tambah sikit. Nampak kesannya. Sekiranya ada lagi buih-buih tu yang boleh digunakan untuk buat palaman, kita jangan membazir. Kita ambil kertas lain, kita buat satu lagi. Okey, kita dapat jimat satu lagi corak halaman. Okey, dah siap kita punya karya, mudah sangat. Okey, kita jemur sampai kering. Maka siaplah corak halaman, corak tidak terancang, menggunakan cat poster dan juga sabun. Terima kasih kepada semua.